Korang jangan takut kalau kereta korang tu bila korang bawa tu ada bunyi knocking ke, ada rasa menyentap ke dekat gearbox, korang jangan ingat benda tu kena overhaul terus. So overhaul tu bukan murah tau. Kadang-kadang masalah tu punca daripada benda lain. Tak semestinya kena full overhaul. Dia boleh jadi masalah pada barang yang lain. Barang yang kecil-kecil je kadang-kadang. Salah satu contoh dia barang tu adalah ini adalah support mounting. So support mounting ni apa function dia? Support mounting ni function dia adalah untuk support gearbox. Gearbox pun ada support tau. Ingat engine je kan ada mounting, gearbox pun ada mounting tau. Support mounting ni material dia getah. Bila getah ni dia punya jangka hayat memang tak lama lah. Dia boleh rosak, dia boleh crack. Bila support mounting ni rosak, itulah yang ada bunyi knocking dan rasa sentap dekat bahagian gearbox korang tu. So solusi dia sebenarnya tak ada dah solusi lain selain daripada korang kena tukar juga benda ni. Kos untuk support mounting ni tak mahal pun. Kalau korang tukar benda ni, settle lah masalah korang. Dah tak adalah bunyi knocking ke, rasa sentap ke kan. Korang akan rasa driving korang tu akan smooth balik. Kalau korang ada rasa bunyi knocking atau sentap, mesti korang ingat gearbox. Padahal tak, bunyi tu datang daripada barang-barang yang kecil macam ni. Tapi kalau dah kes ni, tak semestinya benda ni je problem. Ada juga benda lain boleh jadi puncanya. Sebab tu pentingnya korang kena datang ke workshop untuk checking dulu. Lagi-lagi masalah gearbox macam ni lah. Kalau korang nak buat checking untuk kereta korang, boleh roger kita orang kat Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.